Kalau kau minat sangat dengan air matcha yang rasa macam rumput tu, kau kena try sabun ni. Ni sabun pencuci multi purpose daripada Big Plus. Dia ada dua Matcha Cloud dengan Matcha Morning. Dua-dua ni bau lain. Yang Matcha Morning ni macam teh, kuat bau teh dia. So kalau kau tengok sinki aku ni dah bersepah kan, jom kita try cuci. First of course kau kena kutip sampah-sampah dalam sinki ni. Aku macam ni aku akan masak, collect semua sampah dalam ni, lepas tu baru kemas. Letak dalam plastik. So sampah sisa dah clear. Nampak ada kotor-kotor ni kan, bau pun tak menyenangkan. Ambil lah sabun matcha ni, buka, tuang sikit kat sinki. Tak banyak, buih dia pun boleh tahan banyak juga. Ambil span, gosok. So kita lajukan. Masa kau gosok ni pun dah keluar bau wangi mat. Bau teh yang kuat, macam bau kat kafe. Kalau pergi kafe ada bau matcha, bau teh yang kuat tu, macam tu lah bau dia. Ada orang dia tak suka minum matcha rasa rumput, tapi bau dia sedap. So sabun ni sesuai basuh banyak permukaan. Untuk dapur ke, untuk lantai, untuk bilik air ke, semua boleh. Macam ni nampak air penapis ni, kotor kan, kita cuci. Dah cuci, kita bilas macam biasa. Nampak cantik, bersih. So sinki pun dah bersih, berkilat, bau wangi. Kau boleh dapatkan sabun matcha ni daripada Big Plus. Link kat bawah.